manusia itu baik bukan semata-mata dia belajar agama. Manusia itu baik apabila dia ada kesedaran agama. Semua boleh baca Quran. Kalau nak kira orang quote hadis, ramai orang boleh quote hadis. Tapi berapa banyak orang yang quote hadis Nabi SAW tapi menuju kepada kehancuran? Berapa banyak orang baca Quran untuk menghalalkan kejahatan? Banyak. Tiba-tiba datang sebagai manusia dikelirukan saya lagi. memang keliru, Ustaz. Lepas tu bila kita nak mencari Tuhan kita bertempur, kita berjumpa macam tu pula. proses yang macam tu, Ustaz. You know, dan saya rasa macam kenapa mereka sanggup meletakkan agama dalam bisnes ini, Ustaz? Isu ada ilmu ataupun tidak, kesedaran agama dalam pengamalan itu, Betul. kan? Jadi kita jangan mudah terpengaruh hanya kerana pakaian dia. Stop. Kena sejauh mana kesedaran pengamalan dia terhadap agama. Tapi kalau kesedaran dia hanya pada duit, lepas tu baru gunakan agama, maka tak peliklah agama tu dimanipulasi. Berkat ni apabila kita melakukan satu benda mengikut piawaian syariat, barulah berkat. Kalau langgar piawaian syariat itu bukan berkat, itu benda apa tahu nak panggil. Kan? Kita kata kalau kami dulu mendengar, kalau dulu kami ni guna akal, sudah pasti kami bukan ahli neraka. Maksudnya Quran dah ajar, kena ada penilaian. Kena fikir. Satu hadis, Nabi kata salah satu la yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kata ada beberapa kalangan manusia ni, kata Nabi, Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan dia akhirat nanti. Al-munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Orang nak melariskan barang jualan dia dengan sumpah dusta. Pastikan kita ikut guru, tetapi kalau guru tu tipu, kita tidak tertipu. Nak elak yang tu. Berguru tu penting, tapi janganlah sampai berguru yang guru tu tipu, kita pun tertipu. Betul yang kita kena ingat. Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Tanpa Skrip episod yang ketiga. Alhamdulillah, episod kita yang pertama viral je. Episod yang pertama bersama co-host yang tak boleh pergi mana-mana, yang dah tetap pun, Datuk Jerry. Assalamualaikum semua. Terima kasih untuk sambutan episod pertama. Saya rasa sangat teruja. Sebab tengok sambutan tu lah, Remy, rasa macam really flattered, you know. Terima kasih untuk sambutan, tontonan anda. Kalau ada kata-kata kasar daripada saya minta maaf. Kadang-kadang saya tercelupa sedikit. But anyway, today is not about us. Betul. Kita ada lagi seorang tetamu, Remy, ya, seorang yang bijak pandai, scholar. ya, Islamic scholar, Remy. Betul. Untuk kita tanya Remy, dan kesinambungan sebenarnya tentang saya punya kekeliruan tentang perbuatan-perbuatan yang berlaku depan mata, Remy, yang saya perlu tanya dan kita rungkaikan supaya hati saya tenang, Remy. Okay? Jadi topik ni untuk makluman korang yang menonton, topik ni dipilih sendiri oleh Datuk. Sebab apa Datuk memilih topik ni? Topik ini I pilih sebab waktu I down beberapa tahun, rasa tak diperlukan, and I was stopped from doing whatever I love, I kerap ke masjid lah. Dan I terdengar satu ceramah tentang kebergantungan kita pada orang, tidak directly to God ni, Remy, boleh menyebabkan kita jadi syirik. You know, jadi untuk kita kupas ni, Remy, kita boleh persilakan tetamu Tanpa membuang kita. masa, kita menjemput tetamu kita pada hari ini, Ustaz Wan Hussein. Selamat datang, Ustaz. Selamat datang, alhamdulillah. Apa khabar, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pertama kali kita jumpa, Ustaz. Ya, pertama kali. Ya, dan yang paling bestnya Dak Remy pun pertama kali jumpa. Apa pertama kali? Pertama kali jumpa Ustaz. dan bila Remy adalah sahabat yang baik. Ya. Dia ada di kala saya sedang dilanda dilema untuk faham tentang arah tuju hidup kita. Ya. Kemudian saya ni benak sikit, Ustaz. 54 masih lagi cetek ilmu agama. Tapi lebih ilmu lain.
Yalah, tapi yang akan kita bawa ilmu agama, Ustaz. Dan pada masa yang sama, dalam usaha untuk mencari ilmu agama ini, dengan buat apa yang saya suka buat, iaitu adalah ilmu kepandaian sikit, mendidik orang dalam aspek keuangan syarikat, ya Ustaz. Jadi saya banyak terdedah dengan perkara-perkara yang tak selari dengan undang-undang dan menjadi sempadan antara undang-undang dan agama, Ustaz. Jadi saya banyak keliru dengan keputusan-keputusan yang dibuat. Sebab di Malaysia kita menjalankan perniagaan, kita termaktub dengan undang-undang SSM, lembaga hasil, dengan EPF, SOCSO and what not, ya Ustaz. Dan kadang-kadang bila perkara ini dipandang remeh dan dilebihkan bab agama, jadi saya keliru, Ustaz. Ya, jadi itulah dia. Jadi inilah dia untuk kita kupas, Ustaz. Topik kita pada hari ini, Ustaz. Dan macam saya kata tadi, bila saya dengar satu ceramah ni lepas maghrib, ya, dia kata tentang kebergantungan pada orang sehingga menjadi syirik ni, Ustaz. Saya terdetik dan saya ambil keputusan untuk keluar daripada situasi itu, dan saya buat apa yang saya buat sekarang lah, which is a new journey dalam hidup saya, Ustaz. Tentang kebergantungan ni, Ustaz. Banyak kelompok-kelompok ini akan meletakkan tokoh-tokoh agama dalam bisnes mereka untuk mengharapkan keberkatan tu, Ustaz. Dan pada masa yang sama menidakkan hak orang lain, orang-orang penting yang berada dalam bisnes. Umpamanya, sanggup bayar sipolan-sipolan ini untuk harapkan keberkatan, tetapi tak bayar gaji, tak bayar even bonus, tak bayar supplier, tak bayar hak kerajaan. Jadi macam mana tu, Ustaz? Boleh Ustaz tolong terangkan tentang kita bukan nak bercakap tentang hal haram ataupun apa. Jadi saya perlukan penjelasan itu daripada orang yang pakar. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Remy dan Datuk, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu terus pada apa yang dibangkitkan oleh Datuk. Sebenarnya kalau kita fikir mengambil berkat kepada orang, konsep tu ada, tapi kadang-kadang sampai satu tahap memperdagangkan, dia dah ke situ kan. Dan kalau kita baca dalam sejarah agama pun, antaranya kalau kita tahu dalam Quran tu ada cerita pasal agama Yahudi, agama Nasrani kan. Antara asbab rosaknya agama-agama sebelum datangnya Islam adalah faktor terlalu mengagungkan orang. Itu memang berlaku sebenarnya. Atau kalau kita baca dalam hadis tu ada satu cerita, dua isteri Nabi SAW. Yang pertama nama Hafsah, satu lagi nama Ummu Salamah. Sejarah mereka berdua ni, mereka pernah duduk dekat Habsyah. Masa Nabi duduk kat Mekah, masa tu kan sahabat-sahabat Nabi kan kena tekan. Makanya macam mana nak selamatkan mereka? Orang panggil hari ni suaka politik dalam masa sekarang. Makanya mereka ni dihantar untuk pergi duduk dekat satu tempat namanya Habsyah. Dan di situ tu penduduknya agamanya Nasrani. Di situ. Jadi diorang pergi, bila diorang pergi, diorang masuk dalam rumah ibadat orang Nasrani ketika itu, dia tengok gambar orang. Bila gambar orang jadi pelik. Sebab benda tu tak biasa dalam budaya Islam kan. Jadi bila diorang ni, bila Nabi dah dapat kerajaan di Madinah, makanya diorang ni pun balik duduk ke Madinah. Kan? Jadi kuasa politik dah ada pada Nabi SAW, kena tindas tu dah tak berlaku dah. Bila dia balik ke Madinah, dia tanyalah Nabi. Dia kata, kenapa ada gambar? Tu soalan yang dibangkitkan oleh dua isteri Nabi ni lah. Nabi kata, inilah masalah besar yang berlaku kepada orang-orang sebelum ini. Iaitu apabila ada orang-orang yang dimuliakan, apabila mati tu dia buat patung. Akhir sekali jadi sembahan. Tapi bermula daripada merasakan orang-orang itu berkat. Dia berkat tu ada, tapi melampau tu, sehingga melanggar batasan kan.
Jadi bila dibangkitkan oleh Datuk tadi, kewujudan mengambil orang-orang tertentu untuk mengambil berkat. Tapi kesan daripada itu adalah melahirkan kerosakan yang lain. Itu sebenarnya tidak bertepatan dengan konsep agama. Kan? Sebab agama ni dia jelas mana border halal haram. Tapi kadang-kadang ada orang tu dia beragama bukan apa yang termaktub dalam Quran hadis tu, tapi dia berdasarkan rasa, sengkaan. Kan? Sebab tu penting agama ni, pentingnya beragama ni adalah sumber. Orang hari ni orang cakap dalil. Apa dalil? Apabila kita berdasarkan kepada dalil, dia tidak akan berasaskan kepada sengkaan. Apabila kita berasas pada sengkaan, yang tu yang mudah sangat kita nak anggap orang ni mulia kan. Makanya kalau kita pergi jumpa dia dapat keberkatan. Tapi kadang-kadang implikasi bukan lagu tu. Bahkan rosak pula, dan itulah yang telah berlaku kepada agama-agama sebelum kedatangan Islam. Itulah kurang lebih sebagai mukadimah dia. Faham. Okey Ustaz. Disebabkan podcast kami ni kita lebih kepada orang-orang yang berbisnes. Jadi topik yang kami nak bawa pada malam ni adalah nak kaya sampai syirik. Jadi bila Datuk kata tadi mengagungkan individu, adakah boleh membawa kepada kesyirikan Ustaz? Sebenarnya dia ada hadis Nabi SAW tu, Nabi katakan adalah faqru an yakuna kufran. Hampir-hampirlah orang fakir itu menjadi kufur. Ada hadis tu. Cuma kalau orang belajar ilmu hadis, dia kata sanad hadis itu dhaif, lemah pula. Tapi bila kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW ni ada doa. Ada beberapa doa Nabi. Dan doa Nabi SAW tu Nabi minta berlindung dengan Allah daripada kefakiran dan kekufuran. Jadi walaupun ada satu hadis yang kata hampir-hampirlah orang fakir itu jadi kufur, dhaif, tapi ada pula doa lain yang Nabi ajar dan sahih pula yang menggambarkan minta berlindung daripada kefakiran dan kekufuran. Jadi di situ tu macam ada isyarat daripada Nabi tu memang boleh berlaku lah. Secara tak langsung kita boleh faham macam tu lah kan. Sebab kadang-kadang ada manusia tu bila dia berharap untuk mendapat kekayaan, bekerja sampai tak semayang, ada juga. Ada, memang ada kan. Bekerja sibuk sampai tak semayang. Yang tu kita nak kata kufur ke tak? Itu satu soalan. Kategori kufur ni pun dia ada kategori lah. Kan? Dia ada kufur sampai terkeluar agama. Satu lagi kufur panggil kufur nikmat. Kan? Benda tu pun ada disebut dalam Quran. Kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Quran sebut lah. Kalau kamu syukur nikmat aku tambah nikmat lain. Tapi kalau kamu kufur nikmat aku, ada konsep kufur. Ingat azab aku ni dahsyat, kata Quran kan. Jadi bila dibangkitkan orang kefakiran sehingga menjadi kufur, asasnya ada. Apatah lagi kadang-kadang bila terlalu berharap menjadi kaya sehingga satu tahap ada pula propaganda masuk lubang telinganya, dan propaganda tu propaganda agama. Propaganda agama ni kata kau kalau nak dapat untung kau kena cari keberkatan. Kan? Cara keberkatannya kau kena bagi kos kepada orang-orang alim tertentu sebagai contoh. Yang tu pun membawa kepada bahaya kepada akidah juga. Sebenarnya dia memang ruang untuk membuka kepada kekufuran. Kan? Sebab yang kita dah sebut premis awal kita tadi, mengambil berkat berlebih-lebih itu memang merosakkan agama-agama sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur lah. Kan? Jadi membuka ruang itu adalah, dan sewajarnya dia elak lah. Itulah. Sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz Datuk, kita nak bercakap soal syirik ni dulu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jelaskan syirik ni sebenarnya macam mana ni Ustaz? Syirik ni. Syirik ni banyak maksud. Maksudnya bukan pelbagai. Dia bila sebut syirik ni, yang pertama kita mengatakan Tuhan itu dua, lebih daripada satu. Bukan dua lah, 3, 4 kan. Itu pun syirik. Ada pula syirik itu apabila kita mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak. Itu Quran sebut. Kan? Macam yang berlaku pada agama Yahudi dan agama Nasrani. Quran ada sebut lah. Kan? Apabila kita mengatakan Allah Ta'ala itu ketiga daripada 3. Kan? Konsep tu syirik. Kan? Ada dalam Quran, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasah. Kufurlah orang yang mengatakan Allah Ta'ala tu ketiga daripada 3. Tapi ada satu lagi, apabila kita menganggap ada sesuatu yang mulia, yang kini kepercayaan dia belum tentu lagi mulia. Kita yang meletakkan dia adalah mulia, dan kita menggunakan dia untuk mendekatkan diri kita kepada dia, kepada Allah. Yang tu pun syirik juga.
Dan benda tu memang ada disebut dalam Quran. Kan? Allah Ta'ala disebut orang-orang yang menjadikan Tuhan selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai wali, istilah dia wali lah, awliya. Mereka mengatakan berhala-berhala yang mereka sembah itu, berhala-berhala di sini bukan mesti patung tau. Orang pun boleh berlaku. Mereka mengatakan berhala-berhala dan sembahan-sembahan itu boleh menghampirkan kepada mereka liyuqarribuna ilaihi zulfa. Quran sebut menghampirkan diri kepadanya tu sehampir-hampirnya. Kan? Dia jadikan itu sebagai benda tengah antara dia dengan Tuhan. Dan memang berlaku pada zaman dahulu. Pada zaman Nabi berlaku, sebelum zaman Nabi memang berlaku. Dan itulah kritikan Al-Quran kepada penyembah berhala. Kritikan Al-Quran pada penyembah berhala ni macam itulah. Dan sebenarnya konsep berhala itu sendiri pun asalnya orang sebenarnya. Kan, kita tanya kenapa orang sembah patung Buddha sebagai contoh. Buddha ni orang asalnya. Kan, kita baca kalau rajin lah. Kan, saya ni tadi sembang dengan Datuk dah sebut pasal asal daripada Kelantan kan. Saya belajar di Kelantan. Sebelum belajar ke luar negara, sebelum pergi ke, saya belajar dekat Pakistan dengan Mesir. Lepas tu balik buat master PhD kat Malaysia lah. Sebelum saya bertolak pergi ke Pakistan, saya ni belajar di pondok di Kelantan, Pasir Mas, Pondok Lubuk Tapah. Kita ni bila orang pondok, pakaian kita ni jubah serban. Kan? Jarang-jarang sekali tu kita lalu dekat kuil Siam dekat Kelantan tu, kat tempat tu kan. Dia ada patung duduk, patung baring kat Kelantan. Jadi ada sekali tu saya terfikir, nak masuk sekali, nak tengok. Kan? Sebab yalah kita tak pernah masuk, kita Muslim, apa hal kita nak masuk kat kuil tu. Tapi masuk sekali yang patung baring tu. Kan? Kita pun masuk. Masa tu tukar pakaian lah. Kan? Tak nampak lah macam budak pondok. Bila dia masuk, rupa-rupanya patung baring tu yang disembah itu, rupa-rupanya kat bawah dia, kat pentas dia menceritakan kisah orang tu, patung tu. Orang mulia lah. Dia dianggap sebagai orang Tuhan. Kan? Dia baik. Jadi orang tengok dia, orang ingat pada Tuhan. Kan? Sampai satu ketika orang menganggap dia ni mempunyai keberkatan. Apa-apa kalau kita nak, kita kena jumpa dia. Masa dia hidup. Jumpa dia, maka dia berdoa lah dengan Tuhan. Ni cerita dalam kisah tu lah. Buddha tu kan. Tapi bila dia dah meninggal, bila dia dah mati, makanya orang ni dah tak ada tempat nak minta tolong, berdoa. Asalnya. Jadi macam mana nak buat patung? Tujuannya bila tengok, ingat pada Tuhan. Itu asal dia. And kalau tak tengok orang, tak tengok dia, tak ingat pada Tuhan. Macam mana kita nak bagi kita tengok dia supaya kita ingat Tuhan, sedangkan dia dah tak ada, buat patung. Tujuan nak tengok, ingat pada Tuhan. Lama-lama orang sembah. Itu kan membuka ruang kepada kesyirikan. Nampak? Itu pun syirik juga. Dan rupa-rupanya benda tu Al-Quran dah sebut lama dah. Kan? Mereka-mereka yang menjadikan selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai awliya, sebagai Tuhan, ini berhala-berhala itu, mereka mengatakan yang sembahan itu adalah mendekatkan kami kepada Tuhan sehampir-hampirnya. Dia menganggap kita ni kotor, Tuhan itu suci. Jadi kita yang kotor nak jumpa Tuhan yang maha suci tu macam tak kena. Maka kena ambil orang tengah. Rasa jauh. Rasa jauh. Jadi dia ni yang dianggap suci ni boleh mendekatkan pada Tuhan. Sebenarnya kalau kita fikir, hari ni berlaku kepada orang Islam juga kadang-kadang. Tak? Walaupun yang kita tengok ni berlaku pada agama Buddha contoh. Kita tengok mungkin benda ni berlaku pada agama Hindu sebagai contoh. Betul. Kan? Kalau rajin, bukan rajin lah. Kalau bukan rajin istilah dia. Kadang-kadang lalu kat Facebook kita je. Video-video. Saya suka tengok macam mana berlaku dekat negara India. Negara India ni agamanya Hindu kan. Jadi bila dia terlalu menganggap orang-orang itu suci, makanya ada orang-orang tertentu tu mengambil kesempatan untuk nak bagi orang anggap dia pula suci. Maka dia claim. Dia buatlah macam-macam, jadi sami tak sami lah. Kan? Jadi dalam budaya agama dia di sana tu, kalau nak jadi sami kena pakai cawat. Dia pakai cawat tak apa. Faham. Kan? Tapi orang suci kan dia, last kali bagi duit. Dia kaya dalam pada benda yang datang daripada angan-angan dia, bukan datang daripada sumber agama. Dan benda ni sebenarnya dikritik oleh Quran. Kalau kita baca Quran, memang Quran kritik benda macam ni. Dikritik oleh Quran, Ustaz. Tetapi kadang-kadang bila saya berada dalam kelompok itu dan saya menyaksikan proses ini berlaku depan mata, jadi saya terfikir juga, mereka ni orang yang cerdik pandai, tinggi ilmu agamanya,
Adakah mereka sendiri tak sedar ataupun macam mana Ustaz? Sebab kadang-kadang dia dah jadi macam satu kekeliruan di antara hormat dan taksub itu Ustaz. Ya. Jadi macam mana Ustaz boleh bantu saya terangkan? Bantu. Dia macam ni, manusia itu baik bukan semata-mata dia belajar agama. Manusia itu baik apabila dia ada kesedaran agama. Mengetahui agama, ada kesedaran terhadap agama, dua benda berbeza. Saya ni dipanggil ustaz sebab saya ni belajar Azhar je. Okay. Kalau Datuk belajar Azhar, Datuk orang dah panggil ustaz dah. Betul ke? Ustaz diri. Kan? Saya misal contohlah, saya pernah kuliah dekat satu masjid, Masjid Mukarramah, Seri Damansara. Ada seorang ni, Datuk dia meninggal lah, nama Datuk Khalid. Baik, Allah Ta'ala Maha tahu. Baik, kan? Saya kenal pun dia dah pencin lah. Pergi masjid 15 minit awal sebelum azan. Pergi semayang tahiyatul masjid, baca Quran. Lepas tu bila azan, semayang qabliyah, baca Quran. Bila iqamat, semayang jemaah. Lepas semayang jemaah, lepas tu dia pun ba'diyah, lepas ba'diyah baca Quran, 15 minit balik. Itu jadual dia tiap hari. Pasca dia pencin. Kan? Kita bersembang, dia datang dengar bersembang, dia menyampuk. Tiba-tiba ada hamba Allah ni mengumpat. Oh dia assalamualaikum, dia pergi. Allah baiknya orang. Kan? Saya kalau pergi ke masjid tu, dia nampak saya, dia akan pergi. Ustaz, boleh tak tolong semak, saya nak baca Quran. Jadi kita pun dengar Allah teruknya tajwid dia. Kan? Yang patut panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Kan? Idgham tak idgham, bagaimana dia. Kita pun betul lah. Tapi kita pun fikir, bagus Datuk ni. Sebab apa? Sebab semangat dia nak belajar, walaupun susah nak baca Quran tu kan. Kita pun teringatlah Nabi Muhammad SAW pada sebut, orang yang baca Quran, lepas tu tergagap-gagap nak baca Quran itu. Orang macam ni ada dua pahala. Satu pahala baca Quran, satu lagi dia usaha nak perbetul. Itu ada sebutlah hadis kan. Jadi kuasa Tuhan, kita ni tahu, kita baca Quran bagus daripada dia. Kan? Tambah pula kita belajar negara Arab, boleh cakap Arab lagi. Baca Quran tu faham Quran itu kan. Ustaz, buat macam mana dah ustaz? Belajar Azhar, belajar Pakistan lagi, buat master lagi, buat PhD, semua bidang agama. Kan belajar. Tapi dia tak. Kita tahulah sebab cara baca Quran tu. Ada satu hari tu, ada seorang haji. Haji ni pun dah meninggal lah. Haji Idris ni telefon. Dia kata, Ustaz, haji ni pun orang Kelantan. Dia orang Kelantan ni dia ada asabiah sikit. Buah cara asabiah dia kan. Dia kata, Ustaz, Datuk Khalid meninggal. Kita pun innalillahi wa inna. Ada cerita lagi Ustaz. Apa dia pula? Dia meninggal semasa dia sedang sujud sembahyang tahajud bersama isteri dia. Allah. Kita dengar ni macam satu injection dekat punggung. Terkejut. Macam kena elektrik kita ni. Allah Rabbi. Masa tu pun kita fikir, kesedaran agama, mengetahui agama dua benda berbeza. Dia ada beza. Sebab ustaz belum tentu macam tu. Berapa ramai ustaz, tapi pedagang agama, istilah sekarang kan. Pedagang agama, dia guna agama untuk mencari kekayaan. Tipu tak apa lagi. Manipulate tak apa lagi. Yang penting orang percaya dekat dia. Walhal kadang-kadang segi pengamalan agama ni tak ada pun. Kan? Bermaksud kita kena beza dua benda. Satu ini dipanggil sebagai orang yang tahu agama, yang kedua adalah orang yang ada kesedaran agama. Sebab tu kita kena lihat balik Islam ni dia ajar macam mana kita nak detect. Macam mana kita nak detect? Macam mana tu? Ada seorang ulama lah. Dia pernah datang Malaysia, duduk kat Mauritania. Namanya Syekh bin Bayyah. Syekh bin Bayyah. Menarik dia sebab dia ni pun menariknya sebab dia berkali politik. Dalam pada dia orang alim, jadi wakil presiden dekat Mauritania. Tak biasalah. Tapi dia ambil kesimpulan, dia kata aku kena keluar daripada dunia politik sebab pada dia kata banyak penipuan dan pembohongan. Kita pun tahu dia politik macam tu. Last kali dia fokus dengan dunia ilmu dan dia mengajar. Dan kalau kita tengok muka dia tu, kita tengok dia, kita rasa ketakwaan lah. Kan? Dia kata, kalau orang nak baca Quran, semua boleh baca Quran. Kalau nak kira orang kod hadis, ramai orang boleh kod hadis. Tapi, berapa banyak orang yang kod hadis Nabi SAW tapi menuju kepada kehancuran? Berapa banyak orang baca Quran untuk menghalalkan kejahatan? Banyak. Kan? Kalau kita tengok orang zaman dahulu pun, berapa ramai ulama-ulama buat keluar fatwa untuk fatwa bunuh orang. Ada, zaman dulu ada. Kan? Kalau kita baca sejarah, tak jauh pada zaman Nabi, sekitar 300-400 tahun ni lepas Nabi wafat kan. Ada seorang tu, nama ulama tu Imam Ahmad bin Nasr.
nama dia lah. Dia ni berlawan dengan pemerintah. Pemerintah masa tu nama Al-Wathiq, nama pemerintah. Kritik. Ni tak betul ni, tak kena ni cara. Pemerintah ni fikir macam mana kita nak bagi dia diam. Sebab pengaruh dia pula besar. Makanya dia pergi bayar ulama'-ulama' tertentu. Tengok, ulama' dibayar. Buat keluar satu fatwa, kata dia murtad dia. Kan? Adalah ulama' keluar fatwa murtad. Jadi alasan murtad, tangkap, bunuh. Mati kena bunuh. Maksudnya, ada tak orang perdagangkan agama yang datang daripada ulama'? Berlaku. Apakah ulama' itu tidak ada ilmu? Ada. Lepas tu boleh fatwa bunuh dia kenapa? Sebab tajuk dia bukan ilmu, kesedaran. Kesedaran satu tajuk. Pengetahuan satu tajuk yang lain. Jadi ada ulama', dia ada ilmu, dalilnya, buktinya, dia boleh berhujah tu lah. Tapi apakah dia ada kesedaran agama? Kesedaran tak ada. Maka dia boleh fatwa bunuh orang. Bunuh orang kot. Sebab kan? Berlaku. Dunia dulu berlaku, dunia hari ni pun berlaku. Kalau kita pergi kat Mesir tu, kita ingat ada beberapa tokoh macam Mursi, bekas Presiden Mesir. Mati dalam penjara. Tapi ulama' yang fatwa tak apa. Ulama' yang fatwa boleh bunuh pun tak apa. Apa hal? Betul kan? Jadi maksudnya ke situ kita kena nampak. Maka bin Bayyah ni dia pesan. Syekh bin Bayyah ni, Syekh Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah. Itu nama penuh dia lah. Tapi orang lazim panggil bin Bayyah. Syekh bin Bayyah kata, kau apa-apa kalau statement daripada Quran hadis yang dibaca oleh sesiapa saja, tengok 4 perkara kata dia. Adil ke tak adil? Kalau adil, Islam nak lah tu. Tapi kalau zalim, baca Quran pun tak betul. Quran tu betul. Cara pemahaman dia tak betul. Cara dia pergi sebar tu tak betul. Mesti adil. Yang kedua dia kata mesti maslahah. Mesti memberi kesan kebaikan. Bukan keburukan. Sebab agama datang untuk memberi kebaikan. Yang ketiga, dia kata mesti rahmah, kasih sayang. Bukan melahirkan pemusuhan. Yang keempat, mesti hikmah, kebijaksanaan. Bukan pembodohan. Kalau ada 4 perkara tu, bacalah Quran hadis macam mana, betul lah. Tapi kalau sebaliknya, maka itu bukan agama. Walaupun dibacakan 1001 ayat Al-Quran. Syekh bin Bayyah. Deep betul conversation kita hari ni, Remy. Okay. J, bila you bawa topik nak kaya sampai syirik ni, apa pengalaman yang mungkin you lihat berlaku dan you bawa topik ni untuk kita perbualkan di podcast? Dia begini, Ustaz. Ramai yang ada guru ya Ustaz. Ya. Dan guru pula ada connection dengan orang-orang alim yang mungkin dianggap wali lah Ustaz. Dan kadang-kadang momokkan tentang kalau you nak capai sale banyak macam gini, jadi you kena bagi duit dekat sipolan-sipolan ini Ustaz. Dan bila saya menyaksikan sebagai seorang yang tidak pandai dalam bidang agama ni Ustaz, saya terdetik bahawa saya kata ini adalah tidak betul Ustaz. Dan saya sendiri rasa sangat keliru Ustaz bila saya saksikan perkara itu berlaku depan mata. Dan kalau dibandingkannya Ustaz, sosok-sosok mereka ini, bagi saya mereka lebih tinggi ilmunya daripada saya. Dan kenapa mereka boleh terpedaya sampai sanggup keluarkan harta untuk dapat doa wali-wali ni Ustaz, untuk untuk kepentingan bisnes mereka. Saya rasa itu salah Ustaz. Dan bukan rasa, memang betul salah pun. Itu memang salah. Itu bukan rasa salah. Cuba Ustaz terangkan yang salah tu apa Ustaz? Dia macam ni. Yang pertamanya kita nak kata orang itu wali ataupun tidak. Itu soalan kan. Pertamanya kita nak sebut orang itu wali ataupun tidak. Siapa yang kata dia wali? Itu persoalan yang berbangkit kan. Sebab lazim sangat orang kata dia ni wali. Orang lebih ni, dia tidak akan tahu orang itu ada kelebihan, kecuali mesti orang yang ada kelebihan lain yang mengiktiraf dia adalah lebih. Itu dia punya basic. Dia kalau dalam sebutan Arab dia panggil la ya'rifu zal fadli illa dhauh. Tidak mengetahui lah seseorang itu ada kelebihan kecuali ada orang lain yang dah lebih mengiktiraf dia adalah lebih. Kaedah dia kan. Contoh ni macam ni mudah. Imam Syafi'i ni hebat. Ada satu ulama dulu namanya Imam Syafi'i. Hebat. Kita tak nafikan dia memang hebat. Tapi dia jadi hebat tu bukanlah orang bodoh macam saya kata dia hebat. Dia kena ada orang yang dah hebat sebelum ni mengatakan dia hebat. Namanya Imam Malik. Jadi Imam Malik tu dah hebat. Dia kata dia ni hebat.
Imam Malik tu dia tak jadi hebat kecuali sebelum tu dah ada orang hebat lain dah iktiraf dia hebat. Siapa dia? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi tu pula dikatakan hebat sebab sebelum tu dah ada orang hebat yang iktiraf sahabat tu hebat, namanya Nabi Muhammad. Faham tak? Sekarang ni ada seorang tu dia kata kau ni hebat. Apa hebat dia? Wali. Dan kau tahu mana dia wali? Mestilah kita kena tanya, mesti ada wali sebelum ni kata dia wali. Hari ni ramai orang kata dia wali. Siapa kata? Dah semua kata lagu tu. Semua kata tu bukan orang wali pun. Kan? Jadi maksudnya claim lah. Betul. Claim. Jadi tambah pula dalam budaya masyarakat hari ni mudah terpengaruh dengan tengok pakaian. Lagi pakai serban besar, jalan tunduk, cakap kita pun wali dah ni dengan serban. Jangan tak kira pakai serban. Maka wali pada zaman Nabi Muhammad yang pakai serban ni Abu Lahab. Yang pakai serban ni Abu Jahal zaman tu. Kan? Kita pula hari ni pakai serban wali. Nanti dulu. Kadang-kadang macam saya sebut tadi, Haji Datuk Khalid yang saya cerita tadi tu. Itu tu biasa sangat. Nak kata orang alim tu tak. Tapi kenapa mati dia macam tu? Maksudnya ini bukan isu ada ilmu atau tidak. Kesedaran agama dalam pengamalan itu. Betul. Kan? Jadi kita jangan mudah terpengaruh hanya kerana pakaian dia. Stop. Kena. Sejauh mana kesedaran pengamalan dia terhadap agama. Okey. Bila Ustaz cakap pasal kesedaran agama ya, bila saya lihat perkara itu menjadi satu rutin ya Ustaz sampai menidakkan hak orang lain. Ya. Jadi pada waktu itu saya rasa bahawa benda ni betul. Sehinggalah terdetik dalam hati saya yang is this right? I think this is not right. Sampai saya keliru Ustaz. Bertahun-tahun saya ada rasa yang terkeliru lah. Terkeliru. Saya dah memang keliru Ustaz. Tiba-tiba datang sebagai manusia dikelirukan saya lagi. memang keliru Ustaz. Lepas tu bila kita nak mencari Tuhan kita, kita bertempuh, kita berjumpa macam tu pula. proses yang macam tu Ustaz. You know, dan saya rasa macam kenapa mereka sanggup meletakkan agama dalam bisnes ini Ustaz? Dan pada waktu yang sama, you know, macam saya kata tadilah, orang-orang penting dalam bisnes dinafikan hak mereka ataupun mungkin ditangguhkan hak mereka. Yang dipentingkan, yang didulukan adalah kena sentiasa menyanjung puak-puak ini Ustaz. Bila saya timbul rasa yang ini dah makin tak betul, you know, adakah waktu itu saya mula sedar Ustaz ataupun apa yang saya rasa pada waktu itu? Sebab saya memang keliru Ustaz. Apa rasa saya tu Ustaz? Boleh Ustaz terangkan dalam perspektif Ustaz untuk merasakan bahawa adakah saya menjadi puak yang tidak menerima perkara ini dan saya orang yang salah kerana benda ni dah menjadi kebiasaan, dan bila saya nampak dia macam tidak betul, itulah yang kelirunya Ustaz. Bila saya cakap adakah saya salah? Bila saya tegur saya dipersalahkan. Jadi makin keliru Ustaz. Okey, yang pertamanya kalau sebut agama bila sebut agama dalam bisnes itu border dia halal haram. Datanglah orang serban macam mana pun, kalau dia buat satu keadaan yang boleh menghalalkan riba, tetap salah. Sebab border agama riba tu adalah haram. Tiba-tiba yang mengamalkan riba itu adalah pakai serban besar. Takkanlah kita nak kata terus betul hanya kerana dia pakai serban. Agama kata riba tu haram. Jadi kita kena faham border agama ni bila sebut dalam perniagaan halal haram. Kan? Halal haram tu telah ditetapkan lah. Itu kita kena tengok apa Quran sebut, apa hadis sebut. Kan? Dalam perniagaan jangan manipulate, dia panggil gharar, gharar kan. Dalam agama jangan riba. Dalam agama berniaga jangan judi. Ini kan ada border-border yang telah ditetapkan oleh agama kan. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita pula bila melihat orang agama tu kan, kita melihat ataupun kita mendengar orang bercakap, sebenarnya Quran ni dia ada sebut satu benda menarik. Sifat bagi orang mukmin itu yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Quran sebut sifat bagi beragama orang mukmin itu, dia akan dengar orang cakap, tetapi dia tidak akan terus terima. Sebaliknya dia akan pilih mana yang terbaik. Itulah sifat agama. Maksudnya ada proses kognitif, berfikir, menilai. Itulah agama. Masalah kita bila kita tengok satu benda kita tak fikir, itu rosak tu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang
mudah sangat kita nak kata orang tu suci, orang tu wali. Cuba kita pergi kepada konsep berfikir. Antaranya macam saya sebut tadi, seseorang itu dianggap lebih apabila telah diiktiraf oleh orang yang dah lebih. Orang kata ni lebih ni. Dia ni wali ni. Maka kita ada kognitif berfikir. Faham? Fikir sebenarnya ada tak orang kata dia ni wali yang datang tu daripada orang yang dah wali dah sebelum. Alright. Tak ada. Maksudnya kau menipu lah ni. Itu ya fayat tabi'una hasanah. Dia ada kognitif berfikir, maka pilih mana yang lebih baik. Itulah agama. Kan? Nak bercakap semua boleh bercakap. Apatah lagi pakai serban, benda senang. Pergi Saudi boleh beli serban. Tak payah pergi Saudi Malaysia ni berlambak. Pergi dalam Masjid India tu boleh beli lagi serban tu. Kan? Nak belajar lilit serban lagi senang, buka YouTube dia hari ni. Kan? Lepas tu pergi claim pula, pergi dakwa kita ni belajar. Yalah kalau kau belajar mana sijilnya, apa buktinya, itulah. Kan? Jadi kena ada kognitif. Agama ni ajar gunalah akal. Kan? Dalam Quran tu Allah Taala sebut ahli neraka ni waqalu, berkata ahli neraka, lau kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Quran dia sebutlah. Ahli neraka ni bercakap, kalau dulu kami ni mendengar, kalau dululah kami gunakan akal, sudah pasti kami hari ni bukan ahli neraka. Maksudnya Quran dah ajar kena menggunakan akal. Kan? Berkata ahli neraka, waqalu law kunna nasma' au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Muluk kita rajin duk baca surah. Tabaraka orang Melayu kita panggil kan. Surah itulah ayat 10. Ahli neraka kata kalau kami dulu mendengar, kalau dulu kami ni guna akal, sudah pasti kami bukan ahli neraka. Maksudnya Quran dah ajar kena ada penilaian. Kena fikir. Sekarang ni Datuk dah rasa macam tak kena. Sebab apa? Sebab ada unsur manipulate sebagai contoh. Ada unsur penipuan sebagai contoh. Kan? Maka betul lah tu berfikir. Itu bukan rasa tu. Bukan rasa salah. Memang confirm salah. Dia memang salah buat perilaku begitu. Dan bila kita dikritik, pada saya tu biasa. Benda yang bercanggah dengan kehendak hawa nafsu orang, mestilah orang marah. Kaedah dia dah. Kan? Cuma berani tak berani cakap je. Saya sendiri ni banyak musuh. Saya sendirilah kan. Dia simple lah. Kalau kita orang baik, musuh kita orang jahat. Kalau kita orang jahat, musuh kita orang baik. Ya. Tu je. Betul Ustaz. Okey. Berbalik kepada soalan saya itu Ustaz ya. Dia begini, pengurusan bisnes perlukan stewardship, kepengurusan. Menjaga orang-orang penting dalam bisnes, staff, supplier, pihak kerajaan, semua orang penting dalam bisnes ya. Dan kadang-kadang bajet ataupun duit yang ada, macam undang-undang lembaga hasil, donation, approved donation 10% daripada aggregated income of a company. Dan bila donation, sumbangan itu lebih daripada apa yang sepatutnya, dengan alasan kita kena derma untuk harapkan keberkatan. Pada waktu yang sama, mungkin staf EPF lambat, gaji ditangguhkan, supplier, kita tangguhkan bayaran, tu semua Ustaz. Masih lagi dapat berkat ke bisnes tu Ustaz? Mungkin soalan ni bodoh lah Ustaz, tapi pada waktu itu, bukan bodoh, itulah doktrin dia Ustaz. Dan itulah bila Ustaz kata tentang akal tadi kan, dan mendengar dan akal. Saya melihat, mendengar dan merasai dan saya nampak depan mata dan saya rasa ini sangat tidak betul tahu Ustaz. Dan untuk seorang yang keliru macam saya rasa macam I need to fight this. When I voiced it out, it became unpopular. Dan mungkin saya dilabel sebagai seorang yang cetek agama, tidak mendahulukan apa yang patut didahulukan. Padahal ini yang patut didahulukan, yang ini tak perlu. Jadi adakah itu berkat tu Ustaz? Berkat ni apabila kita melakukan satu benda mengikut piawaian syariat, barulah berkat. Kalau langgar piawaian syariat, itu bukan berkat. Itu benda apa tahu nak panggil. Kan? Contoh macam kita kata, dalam hidup kita ni, kita pergi pada satu tajuk dulu. Kewajipan membayar zakat. Zakat tu wajib. Tapi ada satu lagi, kewajipan menderma. Menderma tu wajib ke tak? Sunat. Sekarang ni kalau dahulu wajib dengan sunat, mana yang kita kena dahulukan? Yang wajib lah. Jadi zakat tu kena bayar, kan? Jadi macam mana engkau berusaha melakukan perkara sunat dengan harapan, dengan keberkatan, sedangkan kewajipan yang kau tak buat. Jadi macam mana berkat tu boleh datang dalam pada kau mengabaikan kewajipan?
Bayar gaji pekerja itu kewajipan. Nabi SAW sebut dalam hadis kan, Nabi kata bayar gaji kepada pekerja kamu sebelum peluh dia kering. Dia kering, betul. Nabi sebut dalam hadis. Ya. Yang itulah berkat. Hmm. Kan ni kita yang tu tak buat tapi yang tak apa ni buat ni. Jadi tak kena tu, salah konsep. Matematik 1 tambah 1 2. Kan sekarang ni kau pusing kau mana ni matematik kau ni kan. Tak boleh lagu tu kan. Kena ikutlah dia punya flow agama tu. Tapi Jadi yang kelirunya Ustaz, mereka tak sedar ke tentang priority ni Ustaz? Saya tak rasa kesedaran nak kepada duit, kesedaran nak kepada agama dua benda berbeza kot. okey. Orang nak duit membujur lalu melintang pukang. Ya. Membujur lalu melintang pukang. Kan? Yang penting aku dapat duit. Manipulate lah. Sebab dia punya tajuk utama dia duit. Tapi kalau kita duit dan agama, mengikut nak duit piawaian agama lain pula. Ini mesti dua benda berbeza kan. Agama digambarkan dia menampilkan agama dengan alasan keberkatan. Apakah itu mesti dikatakan kesedaran? Belum tentu. Sebab agama boleh dimanipulate. Real kan? Kan? Jadi bila kita keberkatan bermula dengan tajuk kesedaran kepada agama dulu. Nak mengamalkan agama, mengikut piawaian agama. Itulah orang panggil kesedaran pada agama. Tapi kalau kesedarannya hanya pada duit, lepas tu baru gunakan agama, maka tak peliklah agama tu dimanipulasi. Faham? Boleh Ustaz kongsikan tak pengalaman Ustaz kan? Yang Ustaz tengok orang-orang bisnes ni, dia buat benda ni pada Ustaz, ini syirik ni. Tak ada lah pengalaman apa Tak ada setakat ni. Ataupun kalau Ustaz tak ada tak benda yang you nampak je usahawan buat, mungkin pada you bawa satu contoh berlaku, mungkin Ustaz boleh kupas. Yang pada you benda ni yang you pada you tak kena dengan agama. Tak kena. Ya, pernah terjadi pada seorang teman ya Ustaz. Yang mana teman ini berguru. Okey, jadi adalah cabaran sedikit dalam bisnes. Dan pada saya, guru ini sepatutnya bantu dia untuk memperbetulkanlah mana yang tak betul tentang bisnes. Tetapi apa yang ditawarkan adalah conversation yang okay, kalau you nak selesai masalah ini, kalau you nak achieve target you, I uruskan you untuk derma, bagi orang makan dekat sekian-sekian tempat. You know, dan teman ini pun terdesak. Tetapi bila diminta oleh guru, maka dia pun berusahalah untuk mencari kewangan itulah. Kewangan itu untuk diserahkan. Sehinggalah satu hari dia pergi menunaikan haji, dibukakan hati dia dekat Mekah Ustaz tentang perbuatan yang dia rasa itu salah sebenarnya. Kerana dia sendiri meletakkan kebergantungan untuk selamatkan bisnes dia pada orang Ustaz. Instead of directly to God. You know? Dan pada waktu dia di Tanah Suci itu, dia tak habis-habis solat taubat, menyesali apa yang dia buat. Dan kadang-kadang bila saya tengok perkara ini kerap kali berlaku ya Ustaz, saya rasa macam tak kena. Yalah, kita pun susah nak cakap. Betul Ustaz. Jadi itulah sebab pada masa yang sama juga dia mengganggu akidah saya Ustaz. Dia mengganggu akidah saya. Dan saya rasa macam aku ni tak cukup bagus ke lagi? Aku ni tak berusaha untuk memuaskan hati orang-orang yang dianggap wali ni ke? You know? Jadi saya sendiri pun terdetik juga. Mana hubungan saya dengan Tuhan secara direct, dan kenapa perlu melalui dia orang-orang begini? You know, sampai bolehlah diugut dengan kata-kata yang you confirm ke boleh masuk syurga? Oh iya, berat. Faham tak Ustaz? Begitu lah, sebagai seorang yang sangat keliru. Berat. Jadi faham tak Ustaz? Huraian dia Ustaz. Itu dah manipulasi agama dah tu. Dia macam ni kadang orang yang kata begitu, dia sendiri pun tak confirm syurga ke tak. Mana ada orang boleh cok jari aku confirm syurga, maka kita ugut engkau, kalau tak ikut aku maka engkau tak masuk syurga. Taklah engkau sendiri tu confirm ke syurga? Tu soalan dia. Betul, kerana sosok ini ya Ustaz, mungkinlah kononnya
ada pertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena Lebih-lebihkan dia. meraihkan dia. Ya. Ya, kemuliaan manusia tu bukan sebab dia keturunan Nabi Muhammad. Kemuliaan manusia itulah ketakwaan dia kepada Tuhan. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di sisi Allah Taala itu adalah orang yang paling takwa di kalangan kamu. Ya. Keturunan bukan penentu Betul. Sehingga kemuliaan. momokkan yang nanti kita minta doa dengan dia kerana doa dia pasti Makbul. makbul. Tak. Dan saya tengok juga. Dan saya sendirilah akal jahat saya berfikir, Ustaz. Kalau makbul sangatlah doa orang-orang ni, Ustaz, kenapa bisnes kau melingkup juga? Yang kayanya dia. Itulah. Yang kaya dia, kita yang melingkup. Ustaz. Yang dia kaya tu sebab kita yang bagi. Yalah, problem besar lah manipulasi agama lah. Itu memang kena hindarilah, kena jauh lah. Ustaz, bila kita hidup lah, bukan hanya bisnes dan mungkin kita bekerja. So kita orang biasa kalau orang dah berjaya akan ditanya apa tips, apa amalan. Jadi orang lain nak ikut. Jadi bila orang ni dah berjaya dari sudut duniawi, That's a good question. apa yang dia kata akan jadi ikutan. Jadi sekiranya apa peramalan yang mungkin menyalahi agama tapi diikuti oleh orang lain, adakah itu akan membawa kepada dosa besar atau bagaimana, Ustaz? Ya. Ada satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengah mengajar kat masjid dia kan. Tiba-tiba datang orang-orang miskin. Dia duduk kat belakang, Nabi tengok. Nabi ni macam tak jadi nak menyampaikan ucapan. Rasa terganggu kan. Nabi pun pergi jumpa orang miskin, tanya. Sebab dia orang datang tu pakaian compang-camping, selipar tak pakai. Miskin lah. Nabi tanya dia, apa masalah korang? Dia kata, kami ni susah. Tapi kalau dapat bantu, okey lah. Nabi pun okey. Nabi pun naik dekat mimbar, Nabi berucap, Nabi baca beberapa ayat Quran. Lepas tu, masa tu Nabi baca Quran lah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail ta'arafu. Ayat itulah. Wahai manusia, kami ciptakanlah kamu laki perempuan berbangsa-bangsa berpuak-puak supaya kamu saling mengenali. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa pada Allah. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi tu, dia dengar, dia pun tengok yang game miskin tu. Dia terus bangun, dia balik, dia pun ambil satu kurma sebiji, dia kerat dua. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, aku ni orang miskin. Tapi aku faham orang tu lagi miskin. Jadi aku faham pada ucapan kamu tu, wahai Nabi, bagi bantuan pada orang miskin tu lah. Dia pun bagi. Sahabat Nabi yang kaya-kaya tengok, Allahu Akbar, kami tak ada kesedaran untuk nak bantu orang yang patut dapat. Kan? Makanya dia orang pun bangkit ramai-ramai, cari harta yang ada, dia orang pun bagi sedekah kepada geng miskin yang layak terima tu kan. Nabi ni bila tengok, Nabi seronok. Nabi pun naik atas mimbar, Nabi pun sampaikan beberapa ucapan dan Nabi sebut satu perkataan. Man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik, orang tiru. Dia buat baik tu dapat pahala. Orang tiru pun dia dapat juga pahala. Kan? Tapi Nabi bukan bataskan di situ je. Nabi ada sebut satu lagi. Man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan satu ikutan yang jahat pula. Dia buat jahat, orang tiru. Dia buat jahat tu dapat dosa, orang tiru pun dapat dosa. Selagi mana orang tu meniru, tiru, banyaklah dosa kat dia. Kan? Kita keluar masjid, selipar tak ada. Mungkin orang curi lah kot. Kita pun curi selipar orang. Kita pun balik. Kita curi selipar orang tu dosa dah. Datang orang yang dicuri selipar tu pula. Yang kita curi selipar dia. Dia kata, mana selipar aku? Curilah. Bermaksud, kita mencuri tu satu dosa. Mamat tu pula mencuri, kita jadi dua dosa. Dia bawa satu dosa. Bayangkan, terus lagi mencuri. Jadi banyaklah dosa dia. Orang manipulate agama, satu dosa. Manipulasi agama adalah dosa. Dan benda tu berpanjangan. Dia ajar pula cara nak manipulasi agama. Bayangkan berapa banyak dosa yang dipegang oleh orang pemula tadi. Itulah kurang lebih dia. Okey, Ustaz. Wala'ayadzubillah. Saya tambah lagi, Ustaz, soalan saya. Tentang amalan tu, Remy. Ya. Masih nak minta Ustaz jelaskan lagi kan.
biasanya Rasulullah dah ajar kita daripada pagi selepas solat apa yang kita patut buat, kan? Sebelum tidur apa yang patut buat. Semuanya telah ditunjuk dalam hadis sahih lah. Cuma Ustaz, sekarang ni dalam social media terutamanya, Okay. nak kaya ini amalan dia. Oh, okay. Kan? Nak rezeki lebih, Baca ni. sebanyak ni lah bilangannya yang perlu dilakukan. Dan benda ni berleluasa Ustaz. Apatah lagi yang menyampaikan ni pula dengan imej agama, dipanggil pula ustaz. Macam mana? Jadi minta ustaz jelaskan lagi Ustaz. Sebab bila bercakap soal rezeki ni semua orang nak. Kan, nak tambah lagi kaya, semua orang nak. Jadi orang mula berpusu-pusu untuk mencari apa cara lagi, apa amalan lagi nak bertambah kaya lagi. Ya, kalau kita nak dapat kekayaan, saya selalu fikir bukan soal kekayaan, sejauh mana harta yang kita dapat itu berkat. Saya fikir ke situ. Sebab kadang-kadang ada orang tu kaya, mungkin dia punya gaji sebulan juta, tapi kadang-kadang duduk tak lama habis dah duit dia. Kan? Tapi ada orang tu kadang-kadang tak adalah banyak sangat duit dia, gaji sebulan, tapi hidup dia okey dia, aman damai, kan? Jadi bermaksud dalam hartanya ada keberkatan, walaupun kadang-kadang bukanlah kategori kaya. Apatah lagi kalau kita nak jadi kaya yang berkat. Itu yang kita nak, kan? Jadi keberkatan itu adalah sejauh mana kita ikut batasan agama, boda agama. Kan? Janganlah kita menggunakan agama untuk melanggar agama. Jangan pula jadi lagu tu. Kan? Ada orang ni kadang dia sebut nak kaya kena amal zikir. Zikir ni sebenarnya yang Tuhan ajar kepada kita ni adalah untuk kita ingat kepada dia. Itu yang utama. Dah nama pun zikir. Zikir ni bahasa Arab, mana Melayunya ingat. Kita ingat pada dia. Kalau ingat pada dia, maka kita tak buatlah benda haram ni. Kalau kita ingat pada dia, kita mestilah ada ketakutan nak manipulate agama. Lepas tu, tak ada ke konsep amalan yang kita buat untuk nak dapat lebihan sebagai contoh? Ada. Quran tu ada sebut, infak, sedekah. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah Taala bagi gandaan kepadanya dengan gandaan yang banyak. Yang menyempitkan dan memperluaskan rezeki kamu adalah Allah. Allah Taala sebut Quran. Kita tengok orang miskin yang memerlukan, kita bagi. Yang itulah cara nak bagi kekayaan. Kan? Sebab tu saya ada satu pengalaman lah, seorang kawan dia pernah jumpa saya. Kita nak bagi kedai kita berniaga bagus. Saya baca lah Quran ni. Jadi saya cuba mencadangkan, pergi dekat masjid, cuba sehari kita buat perniagaan, contoh untung sehari RM50 sebagai contoh. Ambil lah RM5 buat tabur masjid. Tabur masjid, orang yang memerlukan. Sebab Quran kata barang siapa yang memberi pinjam kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi gandaan pada dia. Itu janji daripada Allah. Bagi orang yang memerlukan lah, bukan bagi orang tak perlu ni. Yang dia dah kaya kita bagi lagi. Apa hal aku kena bagi kat engkau? Sebab semata-mata engkau ni ustaz. Tak boleh lagu tu. Bukan kerana engkau ustaz kau kena bagi. Kalau dia memerlukan, kita bagi. Macam itulah konsep dia. Dan memang Islam pun ajar lagu tu. Kan? Yang kata asnaf zakat tu. Siapa dia, kan? Fakir, miskin, orang di jalan Allah. Itulah kategori-kategorinya. Kadang-kadang orang tu tak ada dalam asnaf pun yang kita bagi. Kenapa? Sebab kita dimanipulasi oleh orang tertentu supaya bagi pada dia. Yang tu kena tipu pula. Kena elak lah. Itulah kurang lebih dia. Bila Ustaz cakap soal berkat ni, sorry je. Kadang-kadang restoran-restoran contohnya kan. Bila kita masuk di kedai, adalah ayat sekian. Digantunglah kalimah sekian. Dan benda ni berlaku Ustaz. Ya. Bila kita tanya, katanya inilah cara untuk kita mendapat keberkatan. Apa komen Ustaz? Dia konsep gantung ayat Quran ni, Quran hadis tak ada lah. Kan? Apakah pada zaman Nabi ni kena gantung ayat Quran kat dinding-dinding? Tak ada. Tetapi ada satu kes melibatkan sahabat Nabi, dia ada tulis dekat dia punya perisai masa dia perang. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kan? Jika kamu tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kamu dan perkukuhkan pendirian kamu. Jadi ditulis itu bukan kerana keberkatan. Ditulis itu sebab bila tengok teringat pada Tuhan. Sebab ayat tu kata in tansurullah, jika kamu tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kamu. Bermaksud masa dia berperang tu, dia tengok ayat Quran, kalau ada tak ikhlas, hilanglah tak ikhlas dia tu, kembali kepada ikhlas.
Itu tujuan dia tulis. Kita ni kadang tulis kat pintu depan rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan dia bila nak masuk rumah tu nampak, baca. Bukanlah semata-mata gantung tu dapat berkat. Betul. Baca tu dapat berkat lah. Ya. Tapi kalau tengok lepas tu tak ada rasa nak baca lah apalah, itu bukan konsep agama. Lepas tu orang kata, kena beli ni sebab dapat berkat. Itu orang nak jual barang, bukan nak dapat berkat. Yang kita tu pula janganlah tertipu. Tu je lah. Faham. Interesting, Remy. Bila Ustaz. Tadi saya suka dengan Ustaz punya penerangan tentang kita bagi pinjam pada Allah. Apa maksud dia tu, Ustaz? Ya, Boleh terangkan lebih terperinci tentang infak itu, Ustaz? dia konsep pinjam ni kita bagi, lepas tu orang bagi balik. Betul tak? Kita pinjam, saya pinjam handphone Remy. Maksudnya lepas ni, phone ni saya kena bagi balik. Okey. Jadi bila kita infak, dalam ayat Quran tu, man dzalladzi yuqridullah, memberi pinjam kepada Allah. Bermaksud Allah Ta'ala balas balik. Itu maksud dia. Jadi kalau kita bagi duit, infak kepada orang miskin, Allah Ta'ala anggap macam kita bagi pada dia. Maka dia akan bagi balik pada kita. Faham tak? Lepas tu bagi kepada orang layak. Lepas tu konsep dia bagi kepada orang yang layak. Masalah kadang-kadang kita bagi tapi orang tak layak. Tak perlu. Tapi kita bagi sebab kena tipu sebagai contoh. Yang tu tak betul. Sebab tu saya letak asas tadi, kena guna akal. Apa-apa kena guna akal. Masalah kita ni tak guna akal, tu susah tu. Banyak ayat Quran. Macam yang saya sebut tadi kan. Ahli neraka kata, kalau kami mendengar kalau kami guna akal, sudah pasti kami bukan ahli neraka. Ayat Quran ni pula, sifat bagi orang mukmin itu dia mendengar, tapi dia akan pilih mana yang terbaik. Nak pilih yang terbaik ni kena guna akal, kena fikir. Faham. Kan? Dan memang Islam dah letak dah piawaian dia. Macam mana kita nak guna akal antara yang sebut tadi 4 perkara tu. Itu dia punya piawaian menggunakan akal lah. Janganlah kita bila beragama, apa orang agama cakap, maka dia adalah benar, tidak ada yang tidak benar kecuali benar-benar belaka. Salah lah lagu tu. Kena tipu lah. Islam pun ajar, janganlah sampai kau kena tipu. Kan? Apa naim sangat kita ni? Macam itulah. Agama ni menarik sebenarnya, tapi biar kena cara lah. Remy. Sebab sekarang ni Ustaz, bila kita bercakap soal bisnes kan, orang mula balut bisnes tu dengan agama. Betul. Ingredient pun sunnah, produk ni lah sunnah, Betul. produk ni lah yang Nabi makan, Betul. inilah yang sepatutnya digunakan oleh semua orang. Kalau boleh bisnes dia lah yang ikut apa yang agama hendak. Jadi bila balut dengan agama, semua orang mudah terpesona dan tertarik, Ustaz. Ya. Adakah itu boleh membawa kepada kesyirikan, Ustaz? Nabi SAW ada sebut satu hadis. Nabi kata, salah satun la yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kata ada beberapa kalangan manusia ni, kata Nabi, Allah Ta'ala tak nak bercakap dengan dia akhirat nanti. Dia ada 3 lah, tapi saya nak sebut satu je. Al-munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Orang nak melariskan barang jualan dia dengan sumpah dusta. Menggunakan nama Allah untuk melariskan barang. Orang macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akhirat nanti Allah Taala tak nak bercakap dengan dia, Allah Taala tak nak tengok muka dia. Kalaulah orang menggunakan nama Allah untuk melariskan barang, dalam bahasa kita hari ni pedagang agama. Betul tak? Zaman dahulu dia tak ada lah aiskrim sunnah lah apa ni. Sebab saya ada tengok ada iklan aiskrim sunnah. Tergelak lah. Apa aiskrim sunnah pula? Ada orang jual aiskrim sunnah. Kau biar betul zaman tu bukan ada peti ais pun. Kan? Tapi ada orang manipulit agama sampai tahap itu. Zaman tu dia tak ada manipulit macam kita sekarang. Kan? Aiskrim sunnah lah, makanan sunnah tak ada. Yang ada pada zaman dulu ni nak bagi laris barang jual nama Allah. Wallahi bagus. Wallahi bagus. Itu zaman tu. Kalau kita nak lihat dalam kerangka gini, itulah hari ni. Nak melariskan barang guna nama Tuhan, guna nama agama, kan? Guna nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada semangat hadis tu, Nabi Muhammad bagi tahu Allah Taala takkan tengok muka dia, Allah Taala tak nak bercakap dengan dia akhirat nanti. Biarpun barangan itu memang barangan sunnah. Makan kurma adalah makanan orang Arab pada zaman tu. Kurma ni makanan orang Arab. Okay. Kan? Nabi Muhammad duduk dekat Mekah Madinah. Mekah Madinah ni tak jumpa apa ni apple. Tak jumpa apple negara Arab. Kan? Nak jumpa durian lagi tak jumpalah durian tu. Kan? Tapi disebabkan Nabi makan kurma, hari ni orang kata, makan kurma makanan sunnah.
Tak, bukan Nabi je makan kurma. Orang lain pun makan kurma juga. Faham. Abu Lahab pun makan kurma, Abu Jahal pun makan kurma. Kan? Kita tak nafikanlah Nabi tu makan kurma, betul. Tapi itu makanan orang pada zaman tu. Yang kita hanya kecilkan, oh yang ni je agama. Maka kalau tak makan ni, makan tidak agama. Hai, janganlah lagu tu dah salah cara fikir. Betul tak? Kan? Abu Jahal pun makan kurma, kenapa kau tak kata ini makanan Abu Jahal? Tak, Abu Jahal pun makan kurma. Abu Lahab pun makan kurma. Yang kau pergi ambil makanan sunnah, kurma tu lah. Kita tak nafikan, betul lah Nabi makan kurma. Tapi kurma tu dimakan juga Abu Jahal. Kenapa kau hanya ambil yang sunnah, kau tak kata yang Abu Jahal tu? Sampai Allah tak nak bercakap dengan orang yang macam gini ya, Remy. Tak, kadang-kadang orang jual kurma tu, dia makanan sunnah. Kalau dia jual kurma, dia tak bawa makanan sunnah, orang mungkin tak beli. Betul tak? Kan itu dah ada unsur manipulat agama. Apatah lagi kurma hari ni lah. Sebagai contoh, saya ni orang belajar dekat 2 negara. Pakistan, Mesir. Saya tahu budaya orang India, saya tahu budaya orang Arab. Dua budaya belajar kan. Kita duduk kat sana, kita tengok orang jual kurma. Kurma ni celup gula. Lepas tu main jual kat negara kita. Makan-makan kena kecil manis. Last kali kita salahkan Nabi SAW. Betul tak? Kurma sunnah ni. Kurma sunnah ni sedap. Dia rasa manis gini. Orang Pakistan, dia nak bagi kurma dia sedap, dia celup air gula. Dia pun main jual tempat kita. Kita pun makan, kurma sunnah ni makan banyak. Kena kecil manis. Nak salah ke siapa? Nak salah ke Nabi ke? Sebenarnya betul ke cara kau fikir tu? Sebab tu saya cakap, beragama biar guna akal. Kan? Beragama mesti ada konsep menggunakan akal. Barulah tidak ditipu. Kalau tak guna akal, kena tipu. Padahal agama bukan lagu tu. Mana mungkin Islam membenarkan kita kena tipu? Mana mungkin? Agama Hindu pun tak bagi kita kena tipu. Apatah lagi Islam. Betul tak? Fikir. Wallahualam. Masya Allah. Yang kedua pula Ustaz. Apa yang kedua tu? Tadi ada 3 Ustaz sebut. Ni baru yang pertama. Yang pertama tu adalah bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan barang. Yang kedua berpakaian secara sombong. Berpakaian secara sombong tu pakai macam mana tu, Zat? Orang Arab dahulu kalau pakai pakaian tutup buku lali, itu budaya orang sombong. Jadi Nabi suruh elak kita berpakaian budaya sombong. Arab, orang Melayu tak ada budaya tu. Okey. Orang Arab dulu pada zaman Nabi kalau pakai pakaian, pakai jubah labuh sampai sapu sampah lah. Kan? Sampai leret rantai, yang tu budaya orang sombong. Tu Arab dulu. Nabi sebut secara khusus berkenaan dengan berpakaian secara sombong kan. Satu bersumpah dengan nama Allah, dua apa yang ketiga tu saya tak ingat. Tapi ada 3 lah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham. Wow, deep Remy. Viewer kita boleh follow tak ni? You lah bawa topik ni. Tak, I makin jelas Remy sebenar-benarnya. Of course, sebab dalam misi I untuk mencari Tuhan I, Remy, dan untuk I sendiri keluar daripada rasa yang tak best dengan apa yang I saksikan dulu kan Remy kan. Dan sepanjang 1 jam penerangan Ustaz Wanji pada hari ini, I rasa makin berbunga-bunga hati. Sebab dia adalah begini, tentang, of course, I ada pendirian I. Pendirian I tentang tanggungjawab I towards stewardship of managing the company. You know? And then some more, I pula compliance officer. As an accountant, we have to follow rules. And then tetapi apa yang kita buat selalu dinafikan kerana kena lebihkan bab-bab ni. Dan kita pula bila kita terpaksa melawan, faham tak Ustaz? Kita dalam dilema yang how can I say no to agama? How can I say no to this benda baik pada waktu itu? Dan how can I say no kepada mengharapkan keberkatan ini? Jadi banyak benda yang sepatutnya I dulu kan terpaksa ditangguhkan Ustaz. Dan kalau itu berlaku pada diri I sendiri, I rasa mungkin I boleh cuba manage. Tetapi bila I nampak perkara ini berlaku pada orang lain, di depan mata saya sendiri ni, Ustaz, saya rasa macam dia dah makin dan saya pula tak ada keupayaan untuk berkata apa kerana sentiasa dilihat sebagai seorang yang tak layak untuk membincangkan tentang perkara ini Ustaz. Jadi apa yang saya buat, saya keluar daripada environment itu.
Bila saya keluar daripada environment itu, sehinggalah satu hari saya berjumpa dengan Remy. Pada waktu saya sangat-sangat keliru, emosi saya tak stabil, jiwa saya tak tenteram, sebab saya rasa aku ni dah makin syirik ni. Saya sendiri yang rasa macam tu, Ustaz. Dan pada waktu yang sama juga saya mula ada dendam pada asatizah ni, Ustaz. Sebab mereka sangat pintar peluang. Dan pada satu hari Remy pertemukan saya dengan seorang tokoh agama yang bagi saya sedikit kata-kata nasihat, dan pada waktu itu baru mula saya rasa lega, Ustaz. Dan untuk topik pada hari ini adalah untuk saya sendiri, macam mana nak kata buat keyakinan yang paling utuhlah diri saya bahawa apa yang saya rasa ini betul. Jadi itu sebab kami jemput Ustaz sebenarnya. Ustaz, saya nak tambah, Ustaz. Ada tak, Ustaz, perniagaan yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka, Ustaz? Perniagaan terlibat dengan haram lah. Riba lah, apa ialah tu. Riba, judi. Sebenarnya Quran tu dah sebut banyak dah, jelas dah. Kan? Kalau berniaga jangan riba, jangan judi, jangan gharar, jangan tipu. Tu memang jelas dalam Quran. Elak je lah. Faham? Okey, Ustaz, tambah lagi, Ustaz. Kan? Sekarang ni, Ustaz, macam tadi Ustaz mengatakan yang kita kena menggunakan akal. Masyarakat kita menggunakan akal untuk menilai sesuatu. Kan? Okey, Ustaz. Apakah disiplin kita bila kita melihat sesuatu perkara tu, kita nak menggunakan akal ni? Apakah disiplin yang Ustaz boleh nyatakan supaya kita semua boleh menggunakan tips Ustaz tu supaya bila kita melihat sesuatu, oh ini tak betul ni. Macam mana, Ustaz? Saya lebih meletakkan tanggapan dua jenis manusia lah. Yang pertama, orang yang ada kemahiran ilmu agama. Satu lagi, orang yang tidak ada kemahiran ilmu agama. Kalau orang ada kemahiran ilmu agama, dia tahu dah piawaian. Maka bila dia lihat, ini riba ni, elak. Sebab dia ada ilmu agama yang baik kan. Ini judi ni, dia elak. Tapi ada satu lagi jenis manusia yang dia tak ada pengetahuan tu. Makanya bertanya kepada pakar. Saya maksudkan di sini bukan mesti ustaz, pakar. Kalau kat Malaysia ni kita tahu ada orang pakar dalam bidang ekonomi Islam sebagai contoh. Tanya dia. Biar dia memberi penjelasan. Ini perniagaan ni sebenarnya bertepatan dengan pendekatan agama ke tidak? Riba ke tidak? Manipulate ke tidak? Gharar ke tidak? Yang tu kena tanya pakar. Jangan tanya ustaz, pakar. Sebab ada orang tu ustaz tapi dia bukan pakar. Orang yang PhD dia bidang ekonomi Islam sebagai contoh. Fiqh muamalat sebagai contoh. Tanya dia. Kalau kat Malaysia ni mungkin ada 2-3 orang lah yang saya kenal. Antaranya Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Itu dia memang bidang dia kan. Ya. Ada yang kedua tu nama Zaharuddin juga, Dr. Zaharuddin Muhammad. Menantu tu jadi. Dia pun sebab dia punya bidang ekonomi, dia punya bidang PhD dia pun ekonomi Islam. Kan? Yang ni antara orang kita kena rojok. Sebab dia boleh menilai. Sebab kita tak tahu. Saya jujur cakap lah, saya bukan bidang ekonomi Islam. Saya bidang hadis. Faham. Kan? Kalau tanya saya bab ekonomi, saya pun cuba rojok Dr. Zaharuddin lah. Saya pun jadi gini tu. Ada satu benda yang kita kena ada pada diri kita lah kot. Amanah dengan ilmu. Tak ramai orang agama yang amanah dengan ilmu. Dia tak tahu tapi dia goreng juga. Kalau tak tahu kata wallahualam. Susah apa? Tak ada susah apa pun. Kan? Tak tahu, saya tak tahu. Kan? Saya kadang-kadang ramai orang hantar inbox Facebook tu. Hukum ni ini ekonomi Islam, bukan bidang aku. Kau tanya hadis aku boleh jawab lah. Tapi yang mendengar tu Ustaz, kadang-kadang selalu didendangkan dengan mursyid I ajar begini. Mursyid I ajar begini. Mursyid I ajar begini. Yang kadang-kadang si tongong-tongong ni akan dengar dan mereka akan jadi parrot, angguk, serah. Dah patutnya tanya mursyid engkau tu bidang apa? Tanya balik. Mursyid kau cakap halal tak? Tak boleh Ustaz, tak boleh dipersoalkan. Nanti hilang tu. Keberkatan berguru tu Ustaz. Jadi kita kena hormat kepada guru tu Ustaz, kena patuh dan kita kena ikut, yakin Ustaz. Kena yakin sebab segala perkataan yang keluar daripada guru ini perlu diterima bulat-bulat Ustaz. Kalau orang tanya saya, bertanya soalan adalah cara untuk menambah iman. Tanya saya lah. Ya. Sebab Quran ada sebut,
wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ada satu cerita dalam Quran. Allah Ta'ala kata ketika mana Ibrahim bertanya kepada Tuhan, macam mana kamu menghidupkan orang yang dah mati? Tuhan kata afala tu'min. Kamu tanya ni kau tak beriman ke Ibrahim? Nabi Ibrahim kan? Ibrahim kata bala beriman. Lepas tu tanya liyatma'inna qalbi. Maksudnya Ibrahim tanya Allah yang maha suci itu untuk menguatkan iman. Kita tanya ustaz tak boleh dah. Apa? Ustaz tu lagi canggih pada Tuhan ke? Betul. Lepas tu kalau orang tanya saya, jangan tanya soalan. Apa? Kau canggih pada Tuhan? Bertanya soalan itulah Ya. kemuncak bagi iman. Nanti akan dilabel tidak beradab. Dan Nabi Ibrahim AS tu tanya Tuhan. Ya. Apa Nabi Ibrahim ni? Ni bukan orang biasa. Nabi Ibrahim. Kan? Betul. Jadi Tuhan dia bukan satu daerah terlarang untuk kita bertanya soalan. Bukan. Faham. Apatah lagi ustaz. Apatah lagi orang biasa. Oh, Ustaz. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi tu berapa banyak soalan dia tanya pada Nabi. Tanya ya, Nabi jawab ya. Kalau orang itu seorang agamawan yang betul, dia akan jawab. Bukan dia halau orang tanya soalan. Tapi mohon keberkatan pada manusia ni macam mana ni Ustaz? Tak, masalahnya orang tu confirm ke ada berkat. Dia kata dia ni wali. Kita kata dia wali, maka ada berkat. Okey, kita terima premis. Seorang wali itu ada keberkatan. Persoalannya orang itu betul ke dia wali? Kau tahu mana dia wali? Siapa yang endorse? Siapa yang endorse? Sebab Dia buat pengakuan dia wali. pengakuan tidak boleh diterima. Taklah saya belajar buat PhD, saya tulis tesis tanpa ada viva. Boleh ke saya kata saya ni doktor PhD ni? Boleh, siapa nak iktiraf kau? Sebab kau tulis. Maka ada viva. Bila ada viva, ada test. Bila pakar-pakar ni dengar, memang betul apa yang dia faham, barulah dapat iktiraf doktor. Dan kadang-kadang orang dengan mudah Ustaz. Mungkin secara berseluruh ataupun kadang-kadang mungkin diri betul-betul maksudkan tentang pengakuan. Ini wali. Bila kadang-kadang saya dengar tu Ustaz, saya rasa macam anehnya. Dia wali ni dia mesti iktiraf daripada wali, bukan dia claim seorang-seorang. Dia tak ada seseorang itu dikatakan sebagai bertakwa, kita claim saya orang takwa. Hai, kau siapa? Dia mesti datang orang bertakwa mengiktiraf dia orang bertakwa. Barulah real dia tu orang bertakwa. Ustaz, kita iklan sekejap Ustaz. Wali ni siapa ni Ustaz? Wali ni satu masalah juga sebenarnya, definisi yang tak jelas. Wali ni asal maknanya adalah orang mukmin yang jiwa raganya telah sebati dengan keimanan. Sebentar Ustaz. Sekarang you confused ke I yang confused? Dah sebab ada kerap sebut, dia pun timbul persoalan. Duk sebut wali kan. Of course lah. Sekarang ni pergi kat negeri tu ada wali kat sana. Pergi negeri sana ada wali ni. Kan? Wali ni yang Quran sebut innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang sebenar dalam pemaknaan wali itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan bertambah imannya. Kita ni duduk kedai mamak dengar orang pasang Quran gelak-gelak lagi. Wali ke lagu tu? Ni, seorang ni kita kata dia wali sebab dia pakai serban. Lepas tu dia buat satu benda kita baca tak boleh ni sebab Rasulullah SAW sebut lagu ni, Quran sebut lagu ni. Dia pergi bantai pula. Hai, wali apa lagu tu? Orang wali ni kalau dengar ayat Quran, dia gementar hati dia. Tak boleh ni. Itulah wali. Tapi kita tahu mana hati dia gementar ke tak? Kan? Awak dia claim gementar, kau claim. Hakikat sebenar takut kau tipu tak tahu. Betul tak? Sebab tu saya letak asas wali tu mesti datang daripada wali sebelum ni. Masalahnya siapa? Itu soalan dia. Kita kata dia ada berkat. Tak, kita tahu mana dia ada berkat. Macam saya sendiri, orang ni kadang nak bersalam dengan saya, suka sangat nak cium tangan. Saya secara peribadi memang saya tak bagilah. Sebab saya belajar pada dulu lagi, saya tengok guru-guru saya pun tak bagi cium tangan dia orang. Kan? Tok guru saya Maulana Salimullah Khan di Pakistan. Cium tangan dia tarik. Dia kata kau tak kenal aku. Dia boleh kau tak kenal aku, kau cium tangan aku ni kau tak kenal aku. Kalau kau kenal aku, kau tak tergamak nak cium tangan aku. Dia katalah. Saya mula fikir, sebenarnya aku pun sama juga. Jadi bila orang cium tangan kita, kau tak kenal aku sebenarnya. Tapi berapa ramai orang cium tangan, dia lagi olok, cium lagi. Kan? Kenapa agak-agak? Sebab kalau orang ambil gambar, orang cium tangan dia, dia pergi sebar, orang kata dia ni orang mulia kot. Kan boleh berlaku ni macam ni. Di situ kan dah ada unsur-unsur memanipulasi
agama. Kena elak lah. Faham? Ustaz, apa nasihat Ustaz kepada yang menonton dan juga kami lah. Kami pun buat bisnes kan. Sebelum Ustaz bagi nasihat, saya nak Ada tanya lagi? Ustaz, apa sempadan dia Ustaz meletakkan agama dalam bisnes ni Ustaz? Dari dalam perspektif Ustaz sendiri. Agama ni letak asas halal haram, ikut je. Tu je. Dah jelas mana haram, mana halal. Itulah border agama. Tu je agama. Nak cerita lebih pada tu itu kita dah, bukan agama. Kan? Dengan keberkatan orang alim maka bisnes kita baik. Itu bukan agama, itu kita. Faham. Itu bukan agama Remy. Itu kita. Itu kita. Itu kita. kita. Lepas tu nak bagi laku kita buat lah. Syirik nama itu agama. semua Remy. Syirik. Marah. Marahlah Remy. Kau mempermainkan akidah aku Yeah. dengan alasan agama-agama. You know, for many years I was struggling trying to understand this concept, you know. Dan siapa yang I nak rujuk? Sebab semua yang I nampak rujukan-rujukan ni semua akan tak boleh pakai punya. Jadi sampailah bila I berjumpa dengan Dr. Mazhar, you know, bulan 7 tahun lepas tu I rasa macam tenang, hidup I semakin tenang, alhamdulillah. Jadi hari ini I rasa lagi terungkai Remy. Sebab tu kita bawa Ustaz Wanji. Betul. Kan? Betul. Sebab kita nak dengar juga daripada segi sudut ilmiah juga Ustaz. Bukanlah sekadar sembang kosong kan. Sebab tu saya nak minta Ustaz mungkin memberikan nasihat juga kepada kami yang berbisnes ni. Okay, bila tadi Ustaz dah bercakap soal halal haram. So mungkin ada tambahan penerangan lagi tak Ustaz? You all patut berbisnes, beginilah. Beragama ni biar berakal lah. Tu boleh penting. Beragama biar berakal. Jangan beragama taat dia apa orang cakap. Apa je ustaz cakap. No, kena buang. Tapi itulah asuhan dia Ustaz. Ya, kita kena tukarlah Kena budaya tu. kena taat tu sampai tak boleh menggunakan akal. Tak Dan betul. akal ni pula datang daripada mungkin logik pemikiran. Dan you know dia ada empirical data, dia ada hujah-hujah yang support Ya, ya. akal itu Ustaz. Dan memang konsep agama pun empirical data dia ambil kira sebenarnya. Memang dia ambil kira. Orang belajar universiti, saya sendiri bidang saya ni hadis. Saya punya master maqasid syariah. Agama, confirm agama. Tapi kita nak buat mari argument agama pun memang empirical data. 1, 2, 3, 4 maka Ya. kesimpulan gini. Itu tesis PhD, tesis master kot. Setuju Ustaz. Tetapi dalam konsep budaya Ustaz, bila kita kononnya berguru, jangan engkar, patuh sahaja. Ya. Jadi apa yang disuruh, percayalah. Ya. Because I am your teacher, I am your guru. Kalau guru tu amanah, okey. Guru itu tak ada amanah. Itulah dia. Kena tipulah kita. Itulah. Jadi kita ni nak memastikan kita ikut guru. Tetapi kalau guru tu tipu, kita tidak tertipu. Nak elak yang tu. Berguru tu penting. Tapi janganlah sampai berguru, yang guru tu tipu, kita pun tertipu. Itu yang kita kena ingat. Apa pesanan Ustaz ataupun nasihat Ustaz kepada kami berdua dulu, terutamanya pada saya ni Ustaz. Dalam saya bagi pesanan yang sama tadilah, beragama biar berakal. Sebenarnya benda ni saya bukan hari ni, lama dah saya cerita. Beragama biar berakal, beragama biar berakal. Supaya kita tidak tertipu. Saya sendiri ni pengalaman dalam terjebak dalam gerakan-gerakan dakwah ni lama dah. Daripada kecil lagi. Dah terlibat. Tapi kena fikir, takkan agama lagu ni? Takkanlah agama tidak boleh memajukan kita? Sebab puncanya ada apabila kita menganggap seorang guru tu suci, tidak ada yang tidak suci kecuali suci-suci belaka. Padahal bila kita baca Quran, kita dalami Quran, tak, Quran ni ajar kita berfikir. Masa Tuhan nak buat Adam AS, Tuhan bukan terus buat, dia pergi tanya malaikat. Betul tak? Lepas tu malaikat boleh tanya pula, patut ke Tuhan kamu nak menciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Ada dialog pula antara Tuhan dengan malaikat. Padahal Tuhan itu kan maha berkuasa. Dia kan maha mengetahui. Dalam pada maha mengetahui pun tanya pandangan malaikat. Macam Quran dah ajar pada kita. Tuhan tu dah ajar pada kita. Apa-apa kau kena fikir, apa-apa kau kena dialog, apa-apa kau kena berbincang. Betul kan? Lepas tu bila Tuhan kata aku nak buat juga walaupun malaikat tak setuju. Tapi Tuhan dia bukan terus buat, dia bagi bukti.
Dia bagi bukti kenapa Adam kena ada dalam muka bumi. Bukti dia adalah bagi ilmu pada Adam. Lepas tu banding antara ilmu malaikat dengan Adam. Last kali malaikat akor dia. Betul keputusan Tuhan. Kan ada proses pembuktian kat situ. Kan ada proses berfikir kat situ. Kan ada proses dialog kat situ. Itulah Quran. Tapi kita tak boleh ustaz. Lah, ustaz baru bukan Tuhan. Tuhan pun ada dialog, ustaz tak boleh dialog. Apa hal ustaz tu? Ustaz pula tak boleh menerima soalan pula tu. Ah. Jangan tanya. Ustaz pula yang cakap macam tu. Kau dengar je. Kena patuh. Oh. Kena patuh. I am Kan? the teacher. You nak keberkatan daripada I. Jadi Orang kena yang paling ikut. patuh dengan Tuhan ni Nabi Ibrahim. Ibrahim pun tanya Tuhan. Macam mana je? Nabi pun tanya. Betul. Betul. Lagi kita. Jadi maksudnya disiplin tu pada kita dululah. Betul. Kan? Betul. Kalau kita pun nampak kemungkaran, kita pun tak berani nak tanya. Sakit Kan? Sakitlah dalam pada kita beragama kan. Because you will be the only person yang akan nampak. Dan kadang-kadang kita rasa macam outcast, tahu tak Remy? Sebab kelompok itu begitu percaya. Ya. Jadi bila kita nampak benda ni yang kita rasa tak betul, kita ada doubt tau. Kita ada kesangsian. Aku sahaja ke yang rasa benda ni tak betul? Faham tak? Jadi itulah dilema dia. Jadi itulah dilema dia. Sampai saya sendiri Ustaz ambil keputusan untuk keluar daripada Kerangka itu. Ya, faham. you know Ustaz. Sebab Dan tu banyak juga Ustaz saya buat untuk kembali kepada syahadah saya Ustaz. saya Ya. saya keluar tabligh. ada juga. Keluar. Bagus. Baguslah belajar mengenali kelompok orang. Dan saya nampak Dekat dah. satu set pemikiran yang lain pula. Ya. Yang tidak langsung mengharapkan bantuan apa-apa tahu Ustaz. Ya. Tak boleh macam tu. You know, jadi saya rasa macam wah. Ya. You know, dalam misi pencari Tuhan ini sebenarnya Ustaz, perjalanan dia ada pahit manis Ya. dan apa saja didikan dan juga apa saja yang dia nak jentik kepada kita, terutama sekali pada saya. Ya. Faham tak Ustaz, saya keluar, saya ketuk rumah orang, saya hikmat saya, dan bila mereka ajak saya pergi ke luar negara, you know, jadi kadang-kadang saya pula macam rasa macam mungkin saya tak mampu lah Ustaz. Dan bila kita ada sedikit kemampuan, sampaikan saya kata saya nak belikan flight ticket pun tak mahu Ustaz. Dia kata diorang tidak layak, bukan bahasanya adalah ini misi kami, ini misi saya, dan kalau you wanted to do, you do it yourself. You know? Ini kelompok yang langsung tidak mahu menerima apa-apa pula. Ya. You know, sebab inilah Ustaz, saya sekarang betul-betul saya makin happy sebenarnya Ustaz. Tapi penerangan Ustaz tadi memberi banyak keyakinan kepada saya tentang betapa baiknya Allah pada saya. Alhamdulillah. Dan saya rasa bersyukur juga Allah tarik saya keluar daripada kelompok itu dan saya explore banyak cabang untuk mencari rahmat dan redha dia Ustaz. Dan itulah dia Ustaz. Saya rasa Ni pun Ustaz juga janggut dah ada tu. Janggut dah ada. Pelan-pelan. Sebab tu kita nampak Ustaz kan, bila kita nak buat perubahan tu, kita nak ubah komuniti yang ramai, mungkin payah, sukar kan. Jadi kita mulakan dengan diri kita dulu, betul? Okey Ustaz. Saya nak ambil satu senario dia Ustaz kan. Masyarakat kita ni memang budaya bertanya ni Ustaz. Di kalangan masyarakat kita, dia seolah-olah kita ni jauh tau Ustaz daripada budaya bertanya. Kita nak mempersoalkan sesuatu, seolah-olah masyarakat kita ni tak boleh. Tak boleh. Especially bila bab agama, Remy. Because Betul. you don't want to look stupid by asking that question. Kerana daripada awal, cara kita dibesarkan, everything is patuh. Even sampai doktrin bahawa there's no logic in agama. Dan bila Ustaz sebut tentang akal mendengar, dia macam try to eradicate all this teaching yang cara kita dimomokkan tentang pemahaman agama itu sendiri. Ya. Jadi bertanya ni bukan budaya kita, terutama sekali bab agama ni. Itu yang I faham daripada sepanjang 50 tahun saya hidup ni Ustaz. Ya.
Sebab kita orang bisnes ni Ustaz kan, kita ada tanggungjawab kepada pekerja kita, kepada pelanggan kita kan, stakeholder yang berada surrounding kita lah Ustaz kan. Jadi kalau kita pun tak berjaya nak disiplinkan diri kita untuk mengikut apa yang Allah dan Rasul hendak, pada saya dia memberi kesan buruk jugalah. Kan akhirnya kan produk apa yang kita bawa, servis apa yang kita bawa, dia memberi kesan sebenarnya. Cuma Ustaz, saya nak bawa satu lagi naratif tau Ustaz. Tentang kelompok ni Ustaz, cult ni. Kan? Okay. Bila guru ni berkat, dia tak datang seorang Ustaz. Asalnya 2-3 orang. Bila mula ramai, tiba-tiba satu orang dia ada persoalan, lama-lama dia pun dah tak ada soalan Ustaz. Lama-lama dia pun jadi mengikut Ustaz. Nah, penggunaan akal tu pun dah dikesampingkan Ustaz kan. Sebab ramai yang mengikut ni, yang tak nak guna akal ni ramai Ustaz. Dan dia ada kelompok dia Ustaz. Yalah, kita kena terima lah hakikat dia, itulah perjuangan kan. Itulah perjuangan. Jadi kelompok yang sedikit itu kadang-kadang walaupun dia benar, dia akan berhadapan dengan banyak kesukaran Sebenarnya bukan kita lah. Nabi dulu pun sama juga. Betul lah. Kan? Nabi Nuh AS tu pengikut dia tak sampai 10 orang pun. Kena tekan dia. Pada peringkat awal kan. Ada cerita dalam Quran. Kelompok sedikit berlawan dengan kelompok yang ramai. Yang kelompok sedikit itulah yang banyak tanya soalan tu. Jadi kelompok ramai ni jangan. Dan sekali ni kena tekan. Dah, terimalah hakikat. Itulah perjuangan. It's good not to be the ordinary. Kebenaran ni bukan mesti kelompok ramai. Kebenaran ni kadang datang dari kelompok sedikit. Okey, kita nak tutup kita punya podcast Ustaz. Okey. J, ada soalan terakhir? No, I'm happy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Remy jemput Ustaz Wanji. Hati I makin berbunga-bunga Ustaz dengan Pertama kali kita pembenaran jumpa Ustaz. ni. Hari ni Betul. pun Alhamdulillah. Saya akan tengok balik rakaman podcast ini Ustaz berkali-kali untuk menambahkan keyakinan saya pada Mudah-mudahan baiklah insya-Allah. diri saya. And then from today onward I will become your fan now Ustaz. Okey Ustaz, sebagai penutup Ustaz kan, mungkin kita nak berikan Ustaz berikan satu tips lah Ustaz. Kita semua ni akhirnya nak masuk syurga Ustaz. Ni soalan bonus saya Ustaz. Macam mana nak masuk ke syurga Ustaz? Nak masuk kerja pun dia ada syarat-syarat, piawaian-piawaian dia. Apatah lagi nak masuk syurga kan. Nak masuk syurga ni Tuhan ajar ikut apa Quran sebut, apa ikut Nabi ajar. Tapi dalam pada kita ikut Quran hadis tu, Nabi ajar je. Quran ajar juga. Mesti menggunakan akal dalam berfikir. Jadi ikutlah piawaian dan syarat-syarat yang telah ditetapkan Al-Quran itu. Itulah kurang lebih dia. Faham? Okey Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Soalan Ustaz tengok podcast tak? Ustaz bukan tengok, Ustaz berada dalam podcast. Yelah, selain daripada podcast dia apa lagi? Ada tengok. Apa podcast lain yang Ustaz tengok Ustaz? Saya suka tengok podcast falsafah sebenarnya Contohnya? di Indonesia. Saya suka Apa nama podcast tu? Podcast ni macam-macam. Dekat YouTube tu banyak podcast yang orang wacana falsafah. Saya ni memang minat pada ilmu falsafah. Kadang-kadang naik motor, saya datang naik motor bukan naik kereta. Saya akan pasang earphone. Saya akan cari mana-mana podcast di Indonesia bincang berkenaan dengan falsafah. Lepas tu kalau sampai tu kita dapatlah maklumat sikit falsafah. Itu saya minat. Kalau podcast di Malaysia Ustaz, ke tengok semua podcast politik je? Politik ni orang bagi tak bagi saya tak tengok tak. Nak cari memang tak Saya macam tu lah. Saya lazimnya kalau cari ni podcast di Indonesia. Sebab sana wacana dia orang tu kalau agama tu lebih kritikal kan berbanding dengan Malaysia. Baik. Okey Ustaz, terima kasih. Ustaz, lepas ni jangan lupa Ustaz tengok podcast tanpa skrip. Tanpa skrip. Okay. Ustaz Terima kasih Ustaz. Okay, sama insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Okey je, ucapan terakhir kepada kita punya viewer. Ya, kepada viewer, follow lah tanpa skrip. Subscribe lah. Kan? Merayu betul. Kan? Nak cukupkan 1,000 subscriber. Itulah. And I hope you guys pick up some good lessons from the conversation. It's not fair also Remy because of I'm taking the advantage untuk kita jemput Ustaz Wanji untuk satisfy apa yang I rasa. Adalah tidak adil, tetapi I rasa banyak juga pengisian ataupun penerangan daripada Ustaz tentang kekeliruan dan untuk business owner untuk guna pakai.
you know, prioritize your business. Dan ada sempadan daripada apa yang kita buat dan juga agama. You know, yang dua benda yang I pick up daripada apa yang Ustaz kongsikan tadi tentang akal dan juga mendengar. Jadi it's important. Thank you Ustaz untuk that tips ya. Alhamdulillah. Nanti kita jemput lagi. Boleh insya-Allah boleh tak ada apa. Ya. Pagi kita datang Baik. Okey, Ustaz, terima kasih J. Kepada viewers semua, sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.